Kain baju tolong jemur. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi, good morning. Apa khabar korang semua pagi ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah ya rabbal alamin. Okey, jadi cerita dia pagi ni saya nak membepang. Sebenarnya semalam dah buat dah, cuma tak cukup order lagi. Tak siap lagi. Ada lagi lah beberapa yang saya kena siapkan ni. 1, 2, Masya Allah, ada lagi 22 balang. Ada lagi 22 balang korang. So, jom. Let's go. Yang ni semua order mix. Kalau mix tu maksudnya dalam satu balang kita ada 2 warna. Kita ready 3 warna, pink, hijau dan orange. So kalau diorang nak mix, diorang akan dapat random colour lah. Satu balang tu dapat 2 warna. So untuk korang di YouTube, mana yang nak order bepang bihun by Cik Su, boleh order dekat TikTok saya, Cik Su Bepang. Korang tak ya Cik Su Bepang, nanti keluar lah tu. Boleh beli dekat showcase ataupun boleh beli semasa saya buat live. Okey, jomlah. Okey, ni air gula dia sebenarnya siap dah. Nanti kita tinggal panaskan. Okey, untuk bihun, saya pakai bihun jenama ni, Irawan. Tapi kalau korang tak dapat lah, sebab tak semua pasar raya jual brand yang sama kan. Kalau korang tak ada brand yang ni, brand apa pun boleh. Tapi sebelum beli tu, korang kena pastikan dia adalah bihun beras lah. Macam yang ni, Irawan brand, bihun beras Cap Irawan. Wajib pakai bihun beras sebab saya biasa pakai bihun beras. Bihun ni banyak jenis tau korang. Ada bihun beras, bihun jagung, bihun pulut. So sebelum beli tu kena pastikan dia adalah bihun beras lah. So isi dia tu biasanya dalam 4 keping macam tu lah. 4 keping macam ni. Kemudian kita potong 2. Ni cara saya nak leraikan dia, senang sikit. Potong 2 dulu. Sebab nanti time nak goreng tu tak boleh ni goreng banyak-banyak, dia kena masuk sikit-sikit. Untuk dapatkan hasil yang kembang elok, kita kena goreng dia sikit-sikit. Jadi dia akan kembang cantik lah. Tak adanya yang keras-keras. Semua akan masak sekata. Okey. Lepas tu dah potong 2, korang buat macam ni je. Patahkan dia, lepas tu nanti dia akan terlerai sendiri. Sebelumnya banyak je saya share video-video dia, tapi mungkin dah tenggelam lah. So kita buat video baru, cara membuat bepang bihun by Cik Su. Okey, untuk air gula dia pula, dia ada 4 bahan saja tau. Yang pertama ialah gula 450 gram. Untuk air 2 cawan, atau air tu korang agak-agak je dia berada di atas parah gula. Bahan ketiga sejumput asam jawa. Bahan keempat pewarna. Bahan kelima bihun. Bahan keenam minyak masak. Dan itu saja, dia ada 6 bahan. 6 bahan yang wajib. Okey, bismillah, kita dah boleh start goreng. Minyak dah panas. Nampak tak? Cantik kan? Hai Bi. Sini say hi kat Acik. Acik semua. Untuk nak pastikan dia betul-betul pekat, korang kena test dia dalam air macam ni. Nampak tak?
Bila masuk dalam air dia berketul. Bila dah boleh dibentuk macam ni, okey, maknanya dah siap. Ni dah okey dah ya. Boleh tutup api, kemudian ni kena cepat Okey, ni dah siap dah. So, kita dah boleh terus potong. Pisau cap. Untuk dapatkan hasil yang cantik kemas, korang kena guna pembaris lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap gelek tu boleh terus potong ya, sebab masa tu dia dah dalam keadaan siam. Korang tak boleh potong bila dia masih dalam keadaan panas dan juga dia dalam keadaan sejuk. Kalau dalam keadaan panas, dia masih lembut, so susah nak potong. Dan juga bila dia dah sejuk pun susah juga nak potong sebab dia dah keras. So masa yang sesuai untuk kita potong dia tu time suam-suam macam ni. Okay? Alhamdulillah ni siap potong dah. So, dia macam ni lah. Kena hati-hati masa nak keluarkan dia tu. Okey, ni contoh yang dah siap. Okey, sekarang kita dah boleh simpan dia. Kakak, tolong pinjam kipas. Panas nak. Kipas kakak tolong. Panas weh. Masya-Allah. Kasih kakak. Okey, siap dah. Ni contoh dia untuk bead color, warna pink dan juga hijau. Okey. Kita siapkan dulu semua ya. Okey, alhamdulillah. Ni kakak tolong packing. Ni yang dah siap, ada 2 lah. So, tunggu abang kurir pick up sahaja. Ni siap dah. Masya Allah, cuaca hari ini sangat cerah. Sekarang ni baru pukul 8 lebih tau korang. Tapi tengok cuaca dia, Masya Allah. Panas lit-lit. Okey, kerja kita pun dah siap. Membepang dah siap. Jemur baju kakak yang tolong buat. Rumah pun tak adalah bersepah sangat. Dan ni dia. Itu kakak pun tengah packing-packing. So, untuk pagi ini sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.